Oh, penggulungan terus tu Tan Sri. Sebab pula dengar ni. Baik, saya yakin kesedaran ni bukan hanya daripada Tan Sri tapi kawan-kawan kat luar sana. Banyak. Saya bercakap banyak. Ya, saya jumpa anak-anak muda. Betul. Saya jumpa di Madinah, saya jumpa di Mekah, jumpa di Kuala Lumpur, jumpa di Kelantan. Intonasi sama. Saya pergi mana-mana, pergi ke Sabah. Kawan-kawan datang salam dengan saya. Saya semalam waktu sampai di airport di Sabah, saya pergi ikut saluran biasa. Pegawai immigration kata, "Tan Sri, kenapa tak masuk jalur VIP?" Tak ada, saya ni orang biasa. Saya pun jalan. Bila saya nak keluar je, seorang pegawai immigration ni duduk jauh, datang menerpa kat saya, datang bisik kat telinga saya. Dia cakap apa? Dia kata, "Teruskan perjuangan Tan Sri, kita nak tengok keadaan ada perubahan." Ini bisik-bisik rakyat yang datang secara berterusan. Padahal siapalah Anwar Musa, saya ni dah, orang kata dah expired dah pun, dah lama sangat dah. Tapi mereka menzahirkan. Jadi saya ambil itu sebagai satu rangsangan. Bahawa di luar sana, rakyat sebenarnya faham. Pemerhati dalam diam.